Okay guys, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi bersama aku geng. Okay, aku nak turun mancing geng. Sekarang ni aku dekat Rambah, dekat pantai Rambah Pontian geng. Aku nak naik bot besar geng. Aku punya plan hari nak pergi mancing dekat Pulau Pisang geng. Aku naik bot member aku geng bot Azwan One. Nanti aku masukkan nombor dia. Dia boleh naik 6 orang geng. Ni aku nak pergi 6 orang. Dan aku baru sampai geng. Start barang dulu. Baru pukul 7 pagi. Okay geng. Nanti aku nak mancing macam biasa lah, aku update geng Ni aku baru sampai, ni aku makan barang dulu. Alright. Sama Firas, yang lain belum nampak lagi. Alright geng, okay. Mas barang dulu, kita masuk dalam bot geng. Besar geng bot dia. 6 orang ni selesa ni. 6 orang siap tekong 7 orang. Selalu 8 Ni besar geng bot One. Aku kemar-kemar barang dulu geng. Sekejap lagi bot nak gerak. Alright. Okay geng, kita dah lancar geng. Sabu Firas, Amir, Farid, Ahmad, Gameng. Ni lambat ni geng. Aku geram betul ni. Lancar geng. Semoga rezeki ni dari. Kita keluar daripada Rambah Pontian geng. Sama bot Azwan One Nanti aku masukkan nombor dia. Nanti kalau kau nak mancing, kau kontak-kontak lah geng. Sini mancingan dia okey geng. Siap ada, kalau kau booking ada, siap dengan umpan sekali. Jadi kau orang tak pening-pening lah. Nak mancing dia dah sediakan umpan semua. Ni kita terus menuju ke Pulau Pisang. Direct main dekat daerah sana geng. Alright. Aku dah ready. Penumpang dah hidup. Kita kena perambut geng. Kita main bottom drift ni. Tengok kat spot-spot tekong dia bawa. Standby. Okay, standby. Okay, turun geng. Semoga ada rezeki ni geng tadi. First time drop dari geng. Tahu apa ni? Batu saya berapa nak pakai ni, aku try turun dulu. Kalau tak cukup kuat nanti baru tukar batu Start geng. Ada. Pertama geng, tak tahu apa ni. Tengok. Wai. Ikan pertama saya. Right. Salam perkenalan. Cari lagi. Ikanlah wahai ikan. Masing-masing tengah semangat geng. Masing-masing tengah semangat mencari strike. Saya tak kumpau. Dia try. Aduh.
Kita sampai Pulau Pisang. Kita cari strike lagi. Masih mencari strike. Try spot tepi-tepi pulau geng. Cari strike. Masih tak jumpa strike lagi ni. Jauh hai, jauh. Bawah geng. Pulau Pisang ni ini mesti banyak GT ni bawah ni. Oh, lain. Oh, pam. Okey. Farid strike game, Farid strike. Strike banyak ni. Ambil video ni. Tekat awak ni. Sauk dah sana. Oh, padu Farid. Layan Farid. Berat kepala kan. Dua orang atas. Jaga tu mata kail. Talang. Ha? Janji strike. Ayo. Ya, buat ambil ni. Kenapa? Untuk tangan dia. Nak rakam dulu, kau buka dulu. Turun ke bawah. Buka. Aku tak tengok Farid strike ni. Yes, layan Farid. Road baru hanya ya? Apa tu? Apakah itu? Telinga gajah pakai laju. Yes, padu. Aku memang nak cakap ni. Padu geng. Saya elok. Tak. Ha? Tak ada. Dah on. Mantap geng saya dia. Angkat. Geng ni berapa kilo ni? Waduh. Okey, kita cek lagi. Cari lagi geng. Right. Sampai dorang bottom geng, aku yang polo ni cari selah boleh buat umpan. Strike. Mantap. Kita main kat rumah api ni geng. Cari selah dulu. Sini selah. Jatuh makan geng. Lauk ni tak nak ikan selah. Pas. Makan lagi selah. Tak ada spinning besar sedap ah. Apa tu? 40. Tak penat kan. Lah nanti dorang gili-gili dengan dorang. Ada 5,000. Nah, Apollo tu tak betul tu. berbelit-belit dah. Pakai spinning. Nak bu, nak. Jenah besar aku. Bunga besar. Oi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oi.
Ui, terbaik. Kawan. Ada geng, ada. Yeah. Makan macam nak ikan lah. Dut. Sekejap, speed. Boleh. Angkat sikit, Mat. Oh, sikit je sangkut. Padu geng. Jangan hak padu. Nah. Tak sana. Bila geng ada juga hasilnya. Kita cari lagi. Pakai selah geng tadi geng. Selah anak selah. Pakai umpan anak selah dia makan Pakai udang tak nak. Pakai anak selah dia makan. Mentah-mentah cabi ikan hidup. Kita guna umpan selah dia makan. Kasar tu. Macam bunga lah Dia nyamuk. Ada makan kan? Ada makan. Rabut lagi. Dia mata kat air release. Meng, okey Meng, lauk nasi. Awak paling sibuk awak lah ni. Paling sibuk sekarang ni Meng. Itu tukang masak. Okey. Makan lagi. Makan sekali-sekali je tu. Kena lagi. Jauh. Cepat Sauk. Ada busuk ni. Sauk. Kerapu pisang. Woo! Pisang ke. Alhamdulillah. Tiba-tiba dulu. Aduh, disebut-sebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, dapat pisang. Aduh. Alif aku kata. Pisang geng. Tak gambar. Turun. Mantap geng, dapat pisang geng. Alhamdulillah. Aduh. Untuk bawah sikit, takut jatuh susu bawah. Ganti yang saya punya deki tak datang. Ini memang tugas dari dulu sauk ikan saha. Sini je. Jangan situ nanti. Strike ikan apa ni geng? Oh, bosonnya. Ni nak tahu mana? Kaki. Boleh ni? Okay dah. Right, besar geng. Ush. Yes. Ya. Double strike geng, depan pada strike. Double strike. Tak mana pun. Gantung mana? Sangkut sini ya. Sangkut ni. Ulung menggot. Oh. Buka mango ni. Bukan release ke main? Biar lepaskan ni dulu apa? Naikkan ni dulu. Naikkan dulu. Oi. Biar panas tarik sini ya. Wah. Berat batu aming ni, bukan berat ikan ni. Wah. Oi.
Naik. Oh, ada mancing aming. Pusing-pusing oh. Sekejap. Alright. Berbelit-belitan. Pakai ikan dulu. Mantap, geng. Sekejap berbelit-belit ni. Aku dah pukul 3 sekarang ni. Aku dah nak main mountain drift, geng. Kita gunakan selah, geng. Selah boleh, udang hidup ada. Tengok mana dia nak makan. Ni Tekong cakap pukul 3 ni air dah slow, geng. Air dah slow. Dah jadi boleh main mountain drift lah. Aku try guna selah dulu, geng. Tadi Apollo selah banyak. Semoga ada yang nak sambut lah selah. Tekong strike. Stand by sauk man. Yes. Boleh? Sauk depan Boleh. Dapatkan kamera. Tekong strike, ya, Tekong strike. Kita tengok apa ni. Boron lah. Pam. Oi, boron, geng, boron. Ahmad pun strike. Gulung mat. Sauk, tolong depan. Sauk. Boleh. Gulung mat. Oh, jadilah. Okey tu. Mantap ada strike, geng. Mantap lah Tekong. Tekong dah strike kerapu, geng. Alhamdulillah. Makan lagi ikan. Tepi rumah betul dah ambil Wan Tepi rumah. Ada ibu dia, aku dapat tanah pula. Mantap. Asal, geng. Saiz elok. Halo. Kanlah ikan. Yang kerapu tu pakai selah besar tu. Strike. Kasih bunyi sikit lah, semangat sikit. Oi. Pam. Wan punya strike juga. Aduh. Ada Wan. Yes, ada. Mantap. Sauk. Oi, merah dia, geng. Aduh, geng. Double strike. Wan pun strike, geng. Sekejap, aku lupakan ni dulu, sekejap. Matakan sangkut. Sekejap. Okay, stand by sangkut Wan punya. Double strike, geng. Merah depan tu. Merah dia.
Padu. One new strike. Kita tengok Wan punya pula. Kita tengok Wan punya merah dah. Angkoi. Takut. Aku sabkan. Kau pegang pancing kau. Merah. Ui, saiz. Wow. Padu saiz. Oh, yang lain tak mancing ke kawan? Yang lain. Mega ada saiz, geng. Apa lagi besar, geng. Woo. Dia nak bagi. Sangkut mata ni. Agak pelaya. Sanggup peluk pun tak apalah bu ikan ni. Padu, geng. Saiz memang padu. Mantap, Wan. Baik. Cari lagi. Drop lagi, geng. Semoga merah besar dia nak makan lagi, geng. Padu lah, geng. Jarang jumpa merah besar macam tu, geng. Okay, kita drop lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi ikan. Takkan sikit drag, geng. Darat hujan, geng. Itu darat tu. Hujan rasa darat tu. Awan dia, Makan lagi, wahai merah. Strike dia nak, geng. Angin padu, geng. Angin sudah mulai padu petang. Bila darat hujan tu, geng. Mesti mancing ikan lagi, geng. Okay, ini last drift hari ni. Sebab cuaca pun dah makin kuat lagi angin. Dah pukul 5 lebih. Sekejap lagi aku dah nak balik, geng. Boleh, geng, ada dua rezekinya ni hari. Ada merah, geng, ada kerapu. Alhamdulillah rezeki ni. Mantap. Angin semakin petang semakin kuat. Gelombang ni putih-putih, gelombang. Bot pun dah terhoyong hayang, geng. Ngam-ngam, geng. Ngam-ngam, geng, Dia makan. Naiklah. Naiklah lagi. Merah ke? Jenahak ke? Nah, sini meh, belah sini. Weh, kerapu. Alhamdulillah. Dapat juga saya kerapu. Terbaik. Rezeki. Dia punya ketuk lagi. Baru. Terus buat. Terbaik. Kerapu. Ada player? Player? Tak ada.
Saya ada kot, tapi di dalam ini. Baby boron. Tak dapat boron, baby boron pun okey ni. Mantap, rezeki kerapu. Ini nak pergi Cina ni geng. Oh, harga mantul. Okay, simpan dulu geng. Kita ke Perkemah nak balik geng. Angin semakin kuat geng. Ni pukul 5 lebih nak pukul 6. Sampai rumah sampai Pekalan pukul 6 lebih 6.30 agak ni. Plus okey eh? Mak okey Mat? Okey. Yang lain okey tak? Kami okey ni? Okey eh? Oh, okey, nanti kita pergi lagi lah. Right. Okey geng, aku dah sampai Pekalan geng. Habislah trip geng, dah pukul 6.30 geng. Dengan Fira semua. Okey geng, aku tunjuk hasil alhamdulillah. Padu geng. Ada telinga gajah, ada cenahak, ada kerapu pisang, ada merah geng. Oh, merah ni saiz tu. Padu kan eh. Okay, ada masa aku lagi. Jangan lupa like, comment, share dengan saya. Kalau kau nak mancing boat ni, nanti aku masukkan nombor dia kan. Bersama apa dengan Tekung One Aku masukkan nombor dia. Nanti kau contact lah dia. Right.